Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama lagi dalam sebuah program yang dinamakan Daurah Hadis 40 Imam An-Nawawi yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia. InsyaAllah hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8 iaitu kehormatan Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah terdahulu kita akan membaca dahulu hadis ini dan kemudian kita akan melihat akan maksud daripadanya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka terselamatlah darah dan harta mereka daripadaku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini amat penting kerana ia merangkumi beberapa asas agama Islam yang penting, iaitu penyaksian dan pembenaran yang muktamad bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang seperti yang diperintah dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-8 ini adalah satu hadis yang penting, hadis yang membicarakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keyakinan kita, keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Juga keyakinan dan keimanan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, iaitu mendirikan solat dan juga menunaikan zakat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Ibnu Umar. Selain daripada Ibnu Umar, terdapat beberapa riwayat lain yang juga berkaitan dengan kehormatan Muslim yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat-sahabat yang lain, yang mana apabila banyaknya riwayat-riwayat ini menunjukkan bahawasanya hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih. Terdapat banyak hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai makna hadis ini yang menambahkan lagi kejelasan maksud yang ingin disampaikan. Antaranya sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi baginda Rasulullah SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nasa ya'ni al-musyrikin hatta yashhadu an la ilaha illallah
وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. Yang maksudnya, aku diperintah supaya memerangi manusia, iaitu kaum musyrikin, sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, bersembahyang seperti sembahyang kita, menghadap ke kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka pada ketika itu darah dan harta benda mereka haram ke atas kita kecuali dengan hak Islam. Seterusnya, sebuah hadis lain yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika faqad tasamu aw 'asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla." Sesungguhnya aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang sedemikian itu, maka sesungguhnya mereka telah terselamat atau mereka telah menyelamatkan darah dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab terhadap mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca 3 daripada hadis yang dinyatakan di atas tadi, kita dapat memahami akan kepentingan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana dengan kalimah itu ia menjadi penyelamat kepada orang-orang Islam dari sudut nyawa mereka, darah mereka, harta mereka akan dilindungi oleh agama Islam. Ya. Begitu juga selain daripada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka juga perlu taat kepada perintah Allah, iaitu mendirikan solat, ya, dan juga mengeluarkan zakat serta perintah-perintah lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang Muslim atau orang Islam itu telah pun mengakui dengan penuh keyakinan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, serta mentaati akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka diri mereka dilindungi, ya, dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila mengingkari daripada perkara ini, contohnya tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan ataupun tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, tidak yakin ataupun mempertikaikan akan kebenarannya sebagai Rasulullah, serta ingkar, ya, tidak mahu mendirikan solat ataupun mengeluarkan zakat, ya, maka apabila kesemua perkara ini tidak mahu dilakukan, maka seseorang itu tidak dilindungi dengan haknya oleh Islam, bermakna mereka itu boleh diperangi dan darah mereka itu adalah halal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat satu petunjuk yang jelas bagi mazhab ahli tahqiq, salaf dan juga khalaf, bahawa iman yang dituntut ialah membenarkan, yakni tasdik, secara putus, iaitu jazim, dan beriktikad dengan rukun-rukun Islam tanpa ragu-ragu. Ini adalah merupakan perkara yang dituntut
sebagai seorang yang beragama Islam, yang mengimani dengan penuh keyakinan, lalu kita bersyahadah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan tempat kita meletakkan sepenuh pengharapan kita, dan juga Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah yang datang membawa kebenaran kepada kita. Seterusnya, kita mendirikan solat tanpa pernah kita mengeluh, tanpa pernah kita merasa terbeban. Walau dalam apa juga keadaan sekalipun, ya, mengeluarkan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Mekah bagi yang mampu untuk melaksanakan fardu haji, maka kelima-lima perkara ini kita lakukan dengan penuh keyakinan, tasdik. Ya, kita tidak pernah mempertikaikan, tidak pernah terlintas sekali-kali di dalam hati kita. Contohnya, ya, kita merasakan, ya Allah penatnya, ya Allah aku penat sangat hari ni, ya, tapi apa ni, nak mengerjakan solat lagi ni, ya, terkejar-kejar. Contohnya, ya, kita berpuasa di bulan Ramadan, ya Allah laparnya, ya, dahaganya kita, ya, apatah lagi bagi seorang wanita contohnya, ya, menyediakan berbuka, bersahur, ya, bekerja, dan macam-macam perkara lagi yang perlu disiapkan, ya. Namun atas dasar keyakinan, kesemuanya ini kita laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan penuh keyakinan sebagai jalan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah merupakan iman yang dituntut. Iman yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengetahui dalil-dalil yang disebut oleh ulama ilmu kalam dan berusaha untuk sampai kepada iman berdasarkan dalil-dalil tersebut adalah tidak wajib dan bukan menjadi syarat sahnya iman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, sebagaimana kita tahu tahap-tahap seorang dengan seorang itu berbeza-beza. Apa yang dikatakan di sini adalah dalam konteks ini, ya, dalam konteks meyakini tadi, iman ni tadi, cukup pada peringkat yang paling asas. Ya. Sekiranya seseorang itu tidak mampu ataupun tidak berkesempatan, ya, untuk nak mengetahui perkara tersebut dengan lebih dalam, ya, contohnya macam mana? Macam mana contohnya? Contohnya apabila kita mendirikan solat, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okay. Yang ini yang asas. Tapi seandainya, ya, dia tidak ada keupayaan untuk dia nak mempelajari solat-solat yang sunat contohnya, ataupun solat-solat tahajud contohnya. Yang ini misalnya dia tidak tak sempat nak mempelajari, ya, misalnya begitulah, ya. Tapi hari ini kita sebenarnya dah tak ada masalah dah, ya. Banyak saluran-saluran medium-medium yang boleh kita nak belajar. Tapi katakanlah, ya, pada peringkat yang paling asas ni pun dah cukup. Yakin 5 waktu sehari semalam tu cukup. Kita yakin, kita kerjakan dengan penuh keyakinan, tanpa kita mempertikaikan, tanpa kita mengeluh macam saya yang telah saya maklumkan tadi, ya. Maka itu cukup dah. Tapi seandainya mampu untuk nak belajar, ya, lebih dalam, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kelima-lima perkara ni tadi, ya, banyak perbahasan-perbahasan ulama tentangnya, maka dia belajar dan belajar sehingga akhirnya dia mendapat kepahaman yang lebih, itu adalah satu perkara yang lebih baik, ya. Namun seandainya tidak mampu, ya, atas sebab-sebab yang telah pun kita bincangkan tadilah, ya, kerana kemampuan seseorang itu kan tidak sama, kan. Jadi maksudnya kalau dia dapat di peringkat yang paling asas tu pun sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini, dalam hadis-hadis yang lain, iaitu memadai dengan membenarkan. Ya, membenarkan maknanya apa? Apabila kita mendengar adanya perkhabaran, ya, berbentuk hadis daripada Rasulullah SAW, ya, maka kita kena terima, ya, tanpa kita mempertikaikannya, tanpa kita ragu-ragu, ya.
memang benar adanya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu dan sebagainya. Jadi yang ini adalah lebih baik sekiranya kita bertanya. Ya, kalau sekiranya kita ni bukan kita nak menafikan, tetapi kita nak mendapatkan penjelasan, penjelasan berkaitan perkara tersebut, maka seelok-eloknya kita mencari orang-orang yang mahir ataupun orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka maksudnya kalau kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, yang lebih pakar. Jadi dalam hadis ini, apa yang dikatakan sebagai iman yang sebenar itu ialah kita membenarkan, kita meyakini, ya, kita meyakini pada peringkat yang paling asas. Dan seandainya kita tidak mampu untuk nak explore, ya, untuk kita nak pergi kepada peringkat yang lebih dalam lagi, ya, contohnya kita nak bila kita kata tentang Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengkaji zatnya, ya, sifat-sifatnya secara lebih mendalam ni kita tak mampu, ya, kita tak mampu. Jadi cukup pada kadar kita yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, ya, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah contohnya, ya. Jadi kita yakin. Jadi apa-apa sahaja yang datang daripada Allah, misalnya daripada Al-Quranul Karim, ya, jangan kita dustakan walaupun satu ayat, ya. Begitu juga dengan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kita bacakan tadi ada menyebut perkataan tentang illa bihaqqil Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan illa bihaqqil Islam? Ya. Jadi makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak-hak Islam itu, ialah melakukan sesuatu yang boleh menghalalkan darah seorang muslim. Maksudnya macam mana? Dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, terdahulu yang kita huraikan tadi, telah menyatakan bahawa apabila seseorang itu mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya mendirikan solat, menunaikan zakat dan seterusnya tadi, maka dianya dilindungi, ya, dilindungi iaitu darahnya diharamkan, ya, daripada maksudnya diharam dia itu dibunuh, ya, hartanya terjaga. Dan seterusnya dia mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh agama Islam. Namun, ya, illa bihaqqil Islam ini membawa maksud, namun seandainya dia melakukan perkara-perkara yang menghalalkan, maksudnya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya dia membunuh seseorang, ataupun dia mencuri, ya, dia mencuri barang seseorang, ya, maknanya perkara, ataupun dia berzina ke, ya, maksudnya dia melakukan apa-apa saja perkara yang diharamkan oleh Islam, maka secara automatik darahnya itu menjadi halal. Maksudnya dia boleh dikenakan hukuman. Contoh, kalau dia melakukan kesalahan membunuh, maka dia boleh dikenakan hukuman balas bunuh, ya. Jadi dalam hal ini, ya, sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, daripada Rasulullah SAW, sabdanya, la yahillu damun ri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, as-saybu zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Ya, maksudnya tidak halal darah seorang Islam yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu apabila seorang janda dan duda, maksudnya orang yang telah berkahwin, melakukan zina, ya, membunuh jiwa dengan jiwa,
dan meninggalkan agamanya, iaitu memisahkan diri daripada jamaah muslimah ataupun keluar daripada agama Islam. Jadi apabila seseorang Islam itu melakukan salah satu daripada 3 perkara ini, maka secara automatik perlindungan yang diberikan oleh agama Islam itu telah pun luput, dan dirinya, hartanya, darahnya itu sudah pun menjadi halal, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir daripada hadis yang kita baca tadi, ya, ada menyebut tentang wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Jadi sekarang kita akan membincangkan tentang maksud wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Jadi apabila kita menelusuri hadis tadi, ya, bagaimana ianya menyebutkan tentang perlindungan yang diberikan oleh Islam terhadap kehormatan seorang Muslim, ya, apabila mereka mengucap kalimah syahadah, ya, serta melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam rukun Islam itu. Dan apabila mereka melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka jangan sekali-kali kita yang menilai mereka ataupun kita yang menghakimi mereka. Kerana kita diingatkan dalam hadis ini bahawasanya hisab itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala rahsia. Dialah yang melakukan perhitungan terhadap seseorang. Sekiranya seseorang mukmin itu benar, dia akan memasukkan ke dalam syurga. Dan sekiranya seseorang itu pendusta dan menunjukkan keislamannya atau riak, maka sesungguhnya dia adalah munafik yang berada di dasar neraka yang paling bawah. Namun begitu, cantiknya di dalam hadis ini diingatkan kepada kita supaya jangan sekali-kali menjadi seorang penghukum, ya, jangan sekali-kali menjadi seorang penghukum. Apabila kita melihat, ya, seorang Islam itu, ya, melaksanakan perintah Allah, jangan kita cuba untuk mencari-cari keaibannya. Contoh, alah dia tu solat tu tujuannya nak menunjuk-nunjuk tu sebenarnya. Kalau tak, bukannya dia mengerjakan solat, contohnya, ya. Ataupun kita ungkitlah apa-apa keaiban dia sebelum ni, ya. Maka kita seolah-olah menjadi hakim. Kita mengatakan bahawasanya confirm dia ni akan masuk ke neraka. Ya. Jadi kita berdasarkan kepada hadis ini kita dilarang. Ya, walaupun mungkin seorang itu pernah melakukan dosa-dosa besar, ya, na'udzubillah min zalik, contohnya, ya, dia pernah berzina contohnya, dan kemudian dia mengerjakan solat, maka kita berbaik sangkalah, ya, kita berbaik sangka mungkin dia telah pun bertaubat, ataupun kita alhamdulillah, ya, dia telah pun bertaubat dan telah pun mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, siapalah kita untuk menjadi seorang hakim dan seorang penghukum kepada makhluk yang sama dengan kita juga, iaitu manusia, ya. Adapun di dunia ini, ya, tugas Rasulullah hanyalah memberikan peringatan, ya. Ini telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. Maksudnya, Allah SWT mengingatkan, oleh itu berilah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah kamu berduka cita kiranya ada yang menolaknya. Kerana sesungguhnya engkau hanya seorang rasul memberi ingatan, bukannya engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan. Akan tetapi, sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur dan ingkar, maka Allah yang akan menyiksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain dari itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Ya, surah Al-Ghashiyah ayat 21 hingga 26. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, cantiknya,
ya, hadis ini dia memberikan satu peringatan kepada kita supaya sentiasa bersangka baik, bijaksana dalam membuat keputusan, dan tidak keras dalam kita ini menghukum sesama manusia. Ya. Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wahai Muhammad, sampaikan sahaja. Tugasmu ialah menyampaikan, bukan tugasmu untuk memaksa mereka untuk menerima ajaran. Jadi di sini saya kira, ya, bagi seorang dai, ya, bagi seorang pendakwah, ya, kata-kata ini boleh memberikan satu motivasi kepada kita, ya, supaya kita terus menyampaikan dakwah, terus mengajak kebaikan tanpa kita merasa duka cita ataupun merasa kecewa sekiranya ajakan kita, dakwah kita itu tidak mendapat sambutan. Ya, tak naklah mengajar lagi, ya, tak ada orang pun yang nak buat apa yang aku cakap, ya. Kita rasa kecewa, ya. Jadi sebenarnya kita kena ingat bahawasanya tugas kita, ya, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai pendakwah adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak seramai mana manusia kepada kebaikan, sebar-sebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, jangan kita risaukan tentang hasilnya, kerana sesungguhnya ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah, untuk memberikan ilmu kepada sesiapa hamba-Nya yang dikehendakinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pembacaan hadis dan pemahaman makna hadis tadi serta perbincangan yang telah pun kita buat tadi, maka dapat kita membuat beberapa kesimpulan. Yang pertamanya tentang mempertahankan hak. Dalam Islam, mempertahankan hak seseorang, sesebuah keluarga atau sesebuah kehidupan beragama adalah tindakan yang mulia. Ini mencukup hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas harta, hak kebebasan dan hak-hak lainnya yang diakui. Jika seseorang merasa haknya dianiaya atau dicabut, Islam mendorong untuk mempertahankan hak tersebut dalam batas-batas yang wajar dan sesuai menurut prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, perlindungan diri daripada penindasan. Islam juga memandang pentingnya perlindungan diri daripada penindasan dan ancaman daripada diri sendiri ataupun orang lain. Ini mencakupi hak untuk mempertahankan diri dan keluarga dari bahaya atau ancaman yang mengancam kehidupan dan keamanan. Ketiga, pertahanan terhadap keadilan Islam. Hadis tersebut juga mengingatkan kepentingan membela keadilan. Ini mencakupi tindakan untuk mengatasi ketidakadilan penindasan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat atau negara. Dalam Islam, pertahanan terhadap hak dan diri sendiri dilihat sebagai salah satu cara untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Namun, Islam juga mengajarkan peri penting yang melakukan hal tersebut dengan penuh kebijaksanaan, tanpa kekerasan serta sesuai dengan hukum-hukum Islam. Keberanian untuk mempertahankan hak dan memerangi penindasan adalah nilai yang dihargai dalam perundangan negara selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Alhamdulillah, saya kira kita sudah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan, ya, pembacaan hadis ke-8 berkaitan dengan kehormatan seorang Muslim ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sekiranya ianya adalah satu kebaikan, maka sesungguhnya ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala segala kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri yang penuh dengan kedhaifan dan kelemahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.